Aku nak ajak kau just jadi girlfriend saya tu je. Anjay. Iya. Apa? Ini macam girlfriend bahaya. Girlfriend kontrak saya je. Sebab macam mama nanti mama aku tanya macam mana. Okey, assalamualaikum guys. Hari ni kita di office AI Team. Assalamualaikum guys. So hari ni Adam tak ada montage nenek raya apa semua sebab Adam tak sempat nak ambil. Hari ni kita nak buat satu konten iaitu Adam nak buat satu konten iaitu Adam nak prank budak-budak perempuan AI Team. Adam nak ajak dia jadi girlfriend Adam buat satu hari berbuka puasa dengan family. Kita ajak dia orang, kita ni pakai hidden cam tau. Mungkin ada dua kamera pada malam ni untuk kita goreng konten ni. Kita tengok. Antaranya yang kita akan prank. Kita pilih orang yang pertama. Let's go. So Fael kat situ macam tengah tak buat apa. Jadi mungkin Fael menjadi mangsa yang pertama untuk kita hari ni. Kita tengok adakah Fael akan terima menjadi girlfriend Adam satu hari je. Oh, dia menghadap belah sana lah guys. Tak boleh pusing. Dia pusing nampak kantor kamera pula kan. So kita orang pertama Fael. Aduh, si pendek ni order Grab pula dah. Orang nak cepat ni, cepatlah Fael. Lambatlah Fael ni. Dia mungkin tak sabar lah tu nak jadi girlfriend aku tu. Fael cepat Fael, lewat dia ni. Fael cepat sikit. Fael dah nampak. Dia jadi. Oh, bermesra-mesra bersama abang Grab. Faham? Fael, sini jap. Fael. Apa dah? Nampak aku berdua-dua di bini tu dah. Bukan duduk je. Apa fena-fenanya? Okey, Fael. Sini aku buka dengan family aku minggu depan. Lepas tu sebab aku dah janji dengan mak aku nak bawa girlfriend. Dengarlah dulu. Tak, aku dah janji dengan mak aku nak bawa girlfriend minggu depan. Tapi aku break dengan girlfriend aku bulan lepas. Saya ada suruh sudahlah puasa aku cinta lagi memang masalah. Ada yang puasa kalau cinta. Bukan. Lepas tu salahnya macam ni je. Aku tak nak lah macam sebab abang aku bawa girlfriend dia, adik aku bawa boyfriend dia. Lepas tu aku just nak ajak kau just jadi girlfriend saya tu je. Anjay. Iya. Boleh lah Fael, sekali je. Tak adalah aku nak. Abang aku bawa girlfriend dia, adik aku bawa boyfriend dia. So kau jadi girlfriend aku saya je. Bukannya apa dah? Okey. Bukannya aku sebelum tu tak, kau orang mana? Kau orang mana? Aku orang Pahang. Pahang. Andai kata aku ikut kau nanti di sana, aku ni cukup setia pada yang satu dah. Aku tak pandai. Tak ada lah. Okey, siapa boyfriend kau sekarang? Kau ada boyfriend ke? Ya, aku setia pada yang satu lah dah. Siapa boyfriend kau? Satu di Tawau, satu di Kelantan, satu di Kerawang. Oh, mana setia pada aku seorang di Pahang? Ke kat Pahang dah ada dah? Belum lagi, mana boleh lah ke teman aku. Dosa lah. Kenapa berdosanya pergi buka puasa je? Jadi girlfriend pura-pura. Boleh lah girlfriend pura-pura? Tapi tak ada orang sayang. Sekali. Okey, contoh macam juga mama ni lah girlfriend Adam. Lepas tu tiba-tiba yang you duduklah sebelah mama, boleh macam tu? Jadi aku mau aku ni acak-acak macam happy ambil hati makmu atau macam mana? Aku mau acak-acak nak suka atau macam mana? Aku jadi kau cakap ikut kau ni. Maknanya okey, kau jadi girlfriend aku, tak ambil lah hati mak aku apa semua. Macam tu lah. Nanti disuruhnya betul-betul. Tak ada lah. Kahwin kaya. Kahwin. Amin. Boleh lah. Teman aku buka puasa dengan family aku sekali je jadi girlfriend lah. Bukan jadi girlfriend sangat pun. Just untuk saya tu betul. Boleh? Weh, takkan kena bayar Fael girlfriend kontrak? Kontrak bis
bisnes bang. Bisnes? Ya. Kita buat layak butuh duit bang. Mana ada duit ni? Okey, berapa lah? Satu session berapa? Untuk bikin beli baju raya je pun. 300 harga. Masuk tudung. Harga diri kau 300 je. Baju. Kau mau bukan apa-apa yang pergi melakon dia pun di situ bukan sentuh-sentuh kan? Tak. Apa? Tak, mana boleh lah. Boleh. Mana oh. Sedikit-sedikit Mana dah boleh save nama sayang ke sah? Oh, maknanya okey. Oh, maknanya. Okey guys, so bye dah sana. Ini nak kontak. Oh, maknanya. Oh, maknanya Faik okey lah jadi girlfriend Adam. Mana ada? Ini sikit je tak masuk kamera. Oh, maknanya Faik okey lah. Tak. Sayang. Tak adalah sayang, nak jumpa mama ai je. So, thank you pada Pak Ai. Thank you sama Pak Ai. Mana kau tak ada kasi geli-geli ke? Geli bodoh. Tad kau bilang sayang lah tu macam Adam panggil sayang. Spesifik. Let's go seterusnya, let's go. Okay guys, so orang seterusnya adalah let's go. Nah, senyap nah. Betul. Okey, kalau masuk bilik macam ni mesti nak ajak gosip kan? Okay, gitu ya. Ha? Mesti nak ajak gosip kan? Ini. Tak macam ni. Aku minggu depan aku buka puasa dengan family aku. Okay, then? Lepas tu abang aku bawa girlfriend, adik aku bawa boyfriend. Lepas tu sekarang aku tak ada girlfriend. Okay. So macam aku dah janji dengan mak aku dah nak bawa girlfriend. Tapi aku tak ada girlfriend, so aku nak pinjahan jadi girlfriend aku sehari je. Kontrak? Girlfriend kontrak sehari je, boleh tak? Hang ni betul biar kau pada bawa aku pergi jumpa mak hang. Tak adalah, jadi girlfriend aku sehari je. Macam mak aku tanya mana girlfriend kata nak bawa jumpa mama ni. Boleh lah nak. Boleh, mama percaya. Sehari je sekali. Dia nak bawa aku jadi girlfriend dia apa? Tapi ada orang teman lah. Ada lah sekali. Bukan lain, tak ada lah. Tak. Ni betul biar ha. Sekali je. Tak boleh kalau bermain dengan parents ni tak boleh bahaya. Apa siapa pula? Yalah, nanti kalau kita ni dia kira macam bagi harapan tau dekat Dah sekali je. Kan tak jumpa dah family aku. Tak boleh. Sekali yang boleh. Mana boleh? Nanti dia kira macam bohong lah. Bukan bohong. Lepas tu aku nak jawab apa dengan mak aku dah. Tahun lepas aku tak mau girlfriend dah. 2 tahun lepas aku tak mau girlfriend dah. Mak aku dah mengharapkan ada cucu. Yang nak bawa girlfriend bukan yang bakal bini. Yelah. Jadi sayang. Tak mau. Suka pula suruh aku jadi girlfriend dia. Kau sekarang rumah dia. Kenapa? Tak boleh terlibat. Apa dia? Okay, macam ni kalau hang tak boleh sangat bawa api satu aku tunggu kereta. Tak mau. Buka sekali je. Okay, contoh training dah. Takkan mak hang tak pernah tengok aku dalam konten. Mesti mak hang pernah tengok kena. Yelah dia tahu, dia kenal hang tapi tak tahu yang hang girlfriend aku. Contoh kita try sayang. Mama ni lah girlfriend Adam. Sayang, you tak nak duduk. Macam tu lah contoh lah. Tolong sekali lah. Try. Sayang. Geli dah. Sekali je nak boleh lah nak. Tak mau. Takkan tak ada girlfriend Adam tu. Sekali lah nak tolong lah. Sekali je nak jadi girlfriend. Tak mau lah. Aku panggil orang yang boleh tolong hang lah. Siapa? Aku panggil. Aku tak berapa cantik. Kena panggil orang yang lagi cantik pada aku. Siapa? Rina ke? Atika ke? Annie ke? Tu mana hang tak boleh lah. Tak boleh weh. Kalau melibatkan Kena hang jaga hati. Kalau melibatkan parents tak boleh. Kalau buatnya kalau mak dia mengharapkan aku jadi menantu dia betul-betul kan. Allah penggeli ni cantik pandai masak. Aku dah cerita kelebihan kat dia. Kat dia ada? Kat dia pandai masak. Alah. Boleh lah. Sekali lah. Tak mau. Tak boleh. Boleh lah kan? Family yang tolong. Tolong Adam sekali je. Tolong aku sekali lah. Ni pernah buat dah sebelum ni? Sebenarnya kamu dah pernah call dengan mak ni. Kata okey kan? Alamak, ada tak tahu. Allah ada. Mak. Macam ni lah Sekmu. Okay, so kita pergi on seterusnya. Thank you. Agak. Thank you. Tolong.
maulah hang. Aku ada yang free hair yang pakai crop top lagi. Dia mau yang haram. Kita jauh seterusnya, let's go. So sekarang kita pergi orang seterusnya. Tadi Farida dia ada macam Muna Mandi dia sini lah. So nampak macam Farida free dia apa semua kan. Kita pergi orang seterusnya iaitu Farida. Let's go. Dah. Sebrit. Gapo dia mak ade. Dah. Aku bagi tahu satu benda. Apa ni? Mak aku pergi buka puasa dengan family aku minggu depan. Ayo, cucu bungkuk. Bodoh nak. Okey, lepas tu? Tak. Okey, aku buka puasa dengan family aku minggu depan. Lepas tu abang aku bawa girlfriend, adik aku bawa boyfriend dia. So aku ni aku kan tak ada girlfriend. So aku nak minta teman aku boleh? Jadilah girlfriend aku sehari je. Kontrak. Boleh dah. Sampai macam tu sekali Nur Mak Adam tu. Hantar tak? Family hang, abang hang, mak hang kalau tengok aku ikut sekali. Bukan macam tu. Okey, kita cerita sini habis sini ya. Kontrak bayar. Ada kena bayar pula member kau aku dah. Kena bayar aduh. Kita buat kerja ni, babe. Okey, berapa? Bro. Okeylah kalau bayar berapa ada kalau bayar? Berapa jam? Berapa jam melontar kaki jam? Nanti berbuka puasa. 2 jam daripada 2 jam. pukul 6 7 je. 2 jam. 2 jam. Aku ambil RM50 boleh RM50. Paling murah. RM50 harga diri kau. Habuan minyak kereta. Oh, minyak. Takkan aku nak pindah sekali dengan hang. Haram belum halal. Tu kena halal dulu lah. Aku halal dengan hang. Ada. Tak, mama ni boleh lah dah. Ada? Aisyah nak halalkan aku. So, boleh lah dah? Boleh. Aku boleh tolong hang. Boleh. Nanti contoh, okey. Kalau depan mak aku macam sayang. Oh, kena panggil saya? Kena lah. You panggil Ivy. Babe, Ivy. Boleh tak dah? Boleh, tapi nanti kan. Kalau aku nak balik jumpa mak aku pula, mak aku kata, ni kau yang nak kahwin, nak kata yang abang tu. Aku. Kata mak aku, tadi mak aku kena hang. Tak adalah, dia bukan tahu pun kita ada relationship, kita ada hubungan. Maksudnya lepas nanti aku kena teman happy fisio lah. Ada. Aku saja prank kita untuk kali ni. Serabut yang kau beri dah. Konten. Sampai hati hang buat konten tak habaq kat aku. Takkanlah nak habaq awal-awal buat apa. So, tolonglah ujung-ujung tu. big part-part yang aku tercakap-cakap tadi yang kita nak pernah keluar dating apa semua kan. Aku takut, aku tak apa dah. Aku takut konten. Tolong big nama tu. Kita pergi orang seterusnya. Try, let's go. So sekarang kita nampak Rina macam tengah free, macam tengah tak buat apa. So mangsa seterusnya adalah Siti Hazarina. Rina, ikut aku sekejap, aku nak borak something. Boleh tak? Rina, okay, aku bagi tahu dulu lah. Minggu ni family aku ada buat open house untuk berbuka lah untuk family. So abang aku bawa girlfriend dia, adik aku bawa boyfriend dia apa semua. So aku baru lepas break kan bulan lepas. So tak adalah, aku just nak bagi tahu kau, boleh tak kau jadi girlfriend aku sehari je? Boleh? Dia apa? Ini macam girlfriend apa? Girlfriend kontrak sehari je. Sebab macam mama aku tanya macam mana ni kata nak buat girlfriend. Ni girlfriend. Kau tak kenal ke? Tak adalah, dia memang kenal kau AI team tapi dia tak tahu kita ada hubungan macam tu contoh. Sekali Rina, kali ni je tolong aku. Kalau kontrak kau nak bayar berapa? Aku dah tak boleh bayaran kau. Aku rasa kena bayar dulu. Mantap. Aku on. Okey, kau. Aku girlfriend kontrak ah. Kau kontrak. Kau letak harga. Tak ada bayaran. Tak ada bayaran, free lah. Kalau tak ada bayaran ke? Ada bayaran tapi kau sendiri letak. Berapa jam? Aku dah tengok. 2 jam. 2 jam. Kalau aku buat sejam 4K. Kalau sejam 5K lah. 5K? Yeah. Aku takut kau macam tanya lebih-lebih kau nanti dah. Aku dah menipu kat
sampai situ dah aku dosa pula tak aku. Oh macam tu pula? Okey, 5K Arina. Mana 5K? 2 jam, 10K kau kena bayar aku. Maknanya kalau aku bayar kau 10K malam ni, aku boleh balik kau lah? Tak. So boleh Arina. Boleh lah Arina, boleh lah. Sehari je. 2 jam je. Okey, aku bayar lah. Aku bayar 2,000. Aku tak nak. Boleh lah Rina. Jadi girlfriend aku 2 jam je. Contoh macam mak aku tanya, mana girlfriend ni? Sayang, saya boleh dulu. Kenalah girlfriend kan? Tolonglah Rina. Okeylah, kenapa tak boleh? Kau kena jaga hati siapa? Kau kena jaga hati aku. Tapi aku tak sanggup dah. Kau tu tolong member. Aku nak bermanja-manja dengan kau dah. Tak suruh manja pun, suruh panggil B je. Baik tu panggil B. Boleh. Aku suka. Segan? Maknanya kalau kenal lebih lama, okeylah. Ada stop. So Rina tak boleh lah. Jawapannya depend on bayar ni. So maknanya Rina seorang yang perlukan bayaran. So siapa-siapa yang sorry Rina, sorry. Oh kalau bukan betul-betul tadi kau accept ke? So Rina, maknanya siapa-siapa nak keluar dengan Rina kena bayar, okey? 5,000 1 jam. Daripada girlfriend. Girlfriend. Kalau ada member ni. Maknanya boleh keluar. Oh, maknanya kalau member kita keluar 2 okey lah. Maknanya okey kalau kita keluar 2 okey lah. Tak tahu, ada kena ngorak Rina dulu lah. Rina. Ada kena tunjuk effort dulu dekat Rina. Oh, nanti kalau tunjuk effort dia reject aku sakit pada kita. Itu aja lah konten kita pada kali ni. Thank you so much Rina. Kita jumpa pada next content. Bye bye. I love you. Bukan love you kau.